perbuatan yang membatalkan puasa adalah satu perkara yang perlu difahami oleh setiap Muslim yang berpuasa. Salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa adalah melakukan persetubuhan atau jima' siang hari pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, perbuatan ini ada 5 kesan yang besar. Pertama, ia adalah haram. Yang kedua, perbuatan ini berdosa besar. Yang ketiga, ia membatalkan puasa kita. Yang keempat, pelakunya wajib qada puasa tersebut. Dan yang keempat, kena bayar kafarah yang berat. Dalam satu hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi lalu berkata, aku telah binasa wahai Rasulullah. Baginda bertanya, apa yang membinasakan kamu? Dia menjawab, aku telah menyetubuhi isteriku pada siang hari Ramadan. Baginda SAW bertanya, adakah kamu mempunyai sesuatu untuk memerdekakan seorang hamba? Dia menjawab, tidak. Baginda bertanya lagi, adakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak. Dan baginda bertanya lagi, adakah kamu mempunyai sesuatu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Dia menjawab, tidak. Kemudian lelaki itu duduk. Lalu Nabi SAW didatangkan dengan sebekas kurma. Lalu baginda bersabda kepada lelaki itu, bersedekahlah dengan kurma ini. Lelaki itu berkata, adakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada di dalam bumi Madinah ini sebuah keluarga yang lebih fakir daripada kami. Maka Nabi SAW tertawa sehingga kelihatan gigi geraham baginda. Kemudian baginda bersabda, berilah makan kepada keluarga. Kesimpulannya tuan-tuan, persetubuhan siang hari bulan Ramadan adalah haram, berdosa besar, membatalkan puasa, wajib qada dan kena bayar kafarah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian puasa dan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa demi meraih ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita jaga ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.